Assalamualaikum. Tak ada dah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat kembali ke this new episode. Kita panggil sebagai UFR buka apa tu. Jadi untuk kali ini kita akan cuba untuk unboxing barang-barang sihir ke ataupun tangkal-tangkal ke, dan kita akan belajar sama-sama kenapa sihir diharamkan, kenapa tangkal-tangkal ni tidak diperbolehkan dalam Islam dan lain-lainnya. Insya-Allah. Okay, so sebelum kita start, jangan lupa untuk like, follow, share, komen, subscribe dan juga tekan butang loceng. Jadi every time kita upload video, nanti you akan dapat notification lah yang kita dah upload video. Okey, untuk kali ini tanpa kita buang-buang masa, kita ada dua benda yang mana dua-dua ni saya dapatkan daripada salah satu saya punya pesakit, yang mana dia katakan, "Ustaz, saya nak buang ini daripada saya punya atuk nenek saya punya." So dia nak buang, dia nak start fresh new life. Jadi dia pun takut nak buang. Jadi siapa lagi kan yang kena buat? Ya kita lah. Ya itulah dia. Okay, let's go. So untuk hari ini kita ada dua oleh-oleh. Satu oleh-oleh adalah ini. Okay, satu oleh-oleh adalah ini. Itu dia. Betul, macam ini. Satu oleh-oleh. Dan oleh-oleh yang kedua adalah yang ini. So dia ada ni. Alright. So nak start yang mana dulu? Nak start ini dulu ataupun nak start ni dulu? You all pilih. Tak ada. Kita start ini dulu. Okay. Ya, jangan serius-serius. Kita gurau-gurau. Relax-relax je. Okay. First kali. Apa nama ni? Ini dipanggil sebagai frame. Okay. Ini dipanggil sebagai frame. Okay. Yang kedua, dalam ni dipanggil sebagai apa? Kita panggil sebagai azimat ataupun wafak. Okay. So, ini dipanggil sebagai azimat ataupun wafak. Okay. Dan kita tengok daripada luaran dahulu, dia datang sekali. Buy one, free one. And free two. Tajam tu. Okay. You nampak ni? This is quite common. Ni. Nak kena dekatkan macam ni. Tu dia nampak. This is quite common untuk orang-orang dulu. Kita untuk English we call it is a branch from moringa tree. Moringa tu maknanya pokok apa tadi? Pokok kelo. Pokok kelo, betul. Bahasa Melayu kelo. Pokok kelo ni mereka percaya bahawasanya pokok kelo ni jin ni tak suka, ataupun hantu ke syaitan ni tak suka dengan pokok kelo. Dan sebetulnya dia tak suka dengan kelo adalah ketika dipakai tu dia punya daun dia untuk kesihatan. Itu baru nanti dia akan takutlah. Tapi kalau untuk dahan dia saja memang dia tak akan takutlah. Dia datang sekali dengan apa? Dengan ini. Dengan ni. Nampak? Ini kita panggil macam, dia macam jarum. Boleh gunting? Kita gunting lah. Bismillah, kita gunting. Dia macam ini. Nampak? So, ni tajam ni. So, dia sangat tajam sekali. Nampak macam YouTuber. Tapi memang kita ada YouTube. Okay. Okay. Boleh tajam ini. Ini pun kepercayaan orang-orang dulu. Orang-orang dulu mereka mempunyai kepercayaan bahawasanya ketika di rumah ataupun disimpan apa-apa sahaja yang tajam, maka jin ni takut, syaitan ni takut. Sebab itu untuk orang-orang dulu biasanya kalau ada anak baru dilahirkan, dia akan letakkan pisau, dia akan letakkan gunting. Bawah mana? Kadang-kadang dia bawa letak bawah tilam, kadang-kadang letak bawah bantal, kadang-kadang dia bukan gunting besar macam ini, gunting kecil je macam ini. Yang gunting yang boleh lipat punya. Dia akan letakkan bawah bantal, ataupun kadang-kadang kalau untuk orang yang mengandung, kadang-kadang mak mertua ataupun kadang mak kasih dalam beg yang macam gini. Dalam beg yang macam gini, dia akan letakkan jarum, dia akan letakkan black pepper kat dalam kain hitam, kemudian suruh bawa ke mana-mana. Disebabkan dia percaya bahawasanya benda-benda ni takut pada benda-benda yang tajam.
termasuk dengan apa? Seahorse. Seahorse pun kadang-kadang dia akan gantungkan di mana? Di atas pintu. Mereka percaya bahawasanya kat belakang tu seahorse, kalau you tengok kat seahorse, belakang dia tu ada benda yang tajam. Begitu juga dengan lidah buaya. Mereka pun percaya bahawasanya, oh, dengan ada lidah buaya ni, jin ni tak akan masuk dalam rumah dan lain-lainnya. Padahal tidak ada dalil apapun yang menyokong kepercayaan tersebut. Okey, kita masuk ke yang berikutnya. Maknanya luaran sudah. Sekarang kita masuk dalam pula. So, normally kalau saya dapat macam ini kan, apa yang saya akan buat? Saya akan terbalikkan. Kita akan cek bahagian dalam pula. Sebab dia samalah. Bila you buka handphone ke apa ni semua kan, kat dalam tu kita nak kena check lah kalau ada yang rosak ke apa ni semua kan. So, macam itu. Kita buat unboxing. Bismillah. So, biasanya kat dalam macam ni ada benda. Tu dia. Do you see that? Namanya apa? Paku. Ini namanya apa? Paku. Oh, wow. Dia punya tu dah berabuk ya. Hidung gue. Doa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Okey, ini tak ada masalah. This is good. Dia ada doa keluar rumah ada. Kemudian kat bawah sini is the tawassul dia. Kepada Habib mana ni? Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruh Sayyidina Habib Umar bin Abdul Rahman Attas. Ini semua okey, tak ada masalah. No problem. Yang berikutnya adalah ni. Yang kecil ni. Yang kecil ni boleh nampak So, yang kecil ni, dia atas ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada gambar macam ini. So, gambar ni adalah untuk perlindungan juga. Dia sebetulnya ada juga yang tambahkan dengan ayat-ayat ataupun kata-kata yang ada di ujung-ujung sini. Actually. Dia ujung sini, ujung sini, ujung sini, ujung sini. So, the four corners normally dengan kat tengah. Tapi ini tak ada. So, ini tidak diperbolehkan. So, apa gunanya yang ini ni? Actually. Apa gunanya wafak ni? Dia tulis kat sini. Tu dia. Nampak? Dia dalam bahasa Jawi. Al-kisah. Taib. Al-kisah lalal manweh. Taib. Lalala. Tumpuk-tumpuk tai unta. Stres aku. I have no control over this, guys. Yes. Okay. So, dia tulis sini faedahnya. Ialah. Yang ni. Aman dan selamat daripada kebakaran. Dan kecurian. Dan sebagainya. Dan beberapa faedah bagi orang membawa dan Jawi, ya Allah. Mengagungkannya. Iaitu dipeliharakan Tuhan daripada terkena sihir dan terkena mata orang dan daripada penyakit-penyakit berbahaya. So, inilah dia punya, inilah. Saya pun malas nak baca sampai bawah sebab Jawi. Kita Jawi ni memang still, my Jawi is still under COVID. So, it's hard. Yeah. Okay. Dia Arab okey. Jawi dia sungguh susah. Okey. Next. Cermin ni. Cermin ni adalah cermin yang tak ada apa-apa actually. Dia punya tu dah. Berikut ya. Ini pun kecil sebetulnya. Sebab
nak tengok pun sakit mata ni. Nak tengok pun sakit mata. But apa yang I boleh jelaskan, number one, kenapa red flag? Sebab ada ni, this one and this one. So kalau saya dekatkan, nampak tak? Dia ada macam symbols. I think ni pun you boleh ambil gambar dia boleh tunjuk. Dengan ni, letters. Simbol yang pertama yang saya tunjukkan tu, yang ada simbol, ada gambar 3, ada gambar macam ada ha lah, ada hashtag lah, ada gambar what you call it, Star of David. Ini adalah kepercayaan orang-orang dulu bahawasanya kalimat ni ataupun simbol ni dipanggil sebagai Azimat Sulaiman. Yang mana katanya kembali kepada Nabi Sulaiman, yang bahawasanya Nabi Sulaiman menggunakan kalimat ini di dia punya throne ataupun di kerajaan ataupun di istananya Nabi Sulaiman alaihissalam, agar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Macam tadi, di antara kebakaran, pencurian dan lain-lain. Tapi masalahnya tak ada dalil, tak ada ayat Al-Quran, tak ada doa tak ada hadis Nabi SAW, tak ada kalimat daripada ulama-ulama yang menjelaskan bahawasanya Nabi Sulaiman SAW pakai this kalimat. Jadi siapa yang buat yang ni semua? Wallahu alam, tak tahu. Dan bahasa ni adalah bahasa apa? Bahasa Sanskrit. Okey. Jadi diperbolehkan tak letak macam ini? Tak diperbolehkan dalam Islam. Dan begitu juga dengan yang ini. So ini pun dipanggil sebagai wafak juga. Makna yang ada gambar macam sudoku gitu is wafak. Kemudian kat bahagian bawah sini ni. Di bahagian bawah sini, dia sebetulnya ada kata nama-nama. Nama-nama Ashabul Kahfi. Maknanya the 7 sleepers. Betul. Memang ada 7 sleepers ni, maknanya Ashabul Kahfi ni memang ada dalam Quran kisahnya. Cuma nama-namanya itu Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Nama-nama tersebut bukan benda yang penting yang Allah nak sampaikan, tapi cerita tersebut yang paling penting. Tapi di sini diletakkan nama-nama yang Ashabul Kahfi ni, tapi saya tak nak mention pun nama-namanya kat sini. Dan dipercayai bahawasanya siapa sahaja yang meletakkan 7 nama Ashabul Kahfi ini dijadikan sebagai perlindungan, dan maka dia tidak akan terkena daripada pencurian, sakit ataupun rumah terbakar dan lain-lainnya. Sebab apa? Ini pun diletakkan nama anjing, iaitu sini. Ada bahagian sini, ada nama anjing, namanya Qitmir. Tapi Qitmir ni memang disebutkan. Okey. So Qitmir adalah anjing yang menjaga 7 orang yang melarikan diri daripada raja pada masa tersebut untuk menjaga akidah mereka sebagai seorang yang Muslim. Jadi mereka percaya bahawasanya dengan ada letakkan Qitmir ni, sebab Qitmir adalah salah satu anjing yang akan masuk syurga katanya, disebabkan menjaga 7 orang yang beriman ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya, kenapa tidak diperbolehkan kat dalam sini? Disebabkan, bayangkan, you letakkan nama anjing Qitmir dengan nama-nama itu, tak apalah, yang nama-nama itu okey, tak ada masalah. Cuma dia letak nama anjing Qitmir dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. This is Asmaul Husna tau. Yang besar ni, yang ke atas ni semua dalam bulatan ni semua adalah Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99. How can you put nama anjing satu kertas sama dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini termasuk daripada namanya istihza ataupun menghina, ataupun bahasa orang Indonesia mengolok-olokkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak sesuai sebetulnya kalau you nak letak Asmaul Husna sahaja, diperbolehkan, tak ada masalah. Tapi once you dah masukkan Asmaul Husna, kemudian you letakkan lagi dengan nama Qitmir, nama anjing yang menjaga di Ashabul Kahfi,
maka itu menjadi suatu kesalahan bagi diri kita untuk kita letak seperti ini, dan kita percaya bahawasanya selagi ada benda ni, rumah kita akan selamat, 100% akan selamat. Oh tak. Keselamatan, kesakitan, apa-apa saja terjadi, itu adalah di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nak perlindungan, minta dengan Allah. Nak pertolongan, minta dengan Allah. Nak rezeki, minta dengan Allah. Nak orang sayang dengan kita, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan caranya seperti ini. Okay. So, ini sudah settle. Yang lain-lain ni semua saya tak boleh baca disebabkan terlalu kecil sangat. Tapi apa yang saya dapat baca adalah di sebelah sini, which is on the right side of the paper. Di atas ini adalah nama-nama Nabi sebetulnya. So macam tak sesuai nama Nabi semua, kemudian diletakkan Kitmir, nama Asmaul Husna dengan Kitmir. So macam it's a no-no for me. Okay? Can? So, bahagian sini kita sudah habis unboxing. Next, my favorite adalah dengan boxing. Yes, ini dia. Tu dia. Tu dia. ID nak buka tak? Buka lah. Buka Today I behind camera ni bos. Okey, baik. So kita ada dua benda. Yang pertama adalah yang ini. Yang mana ni pun adalah kertas. Ini pun kertas. Cuma ni benda dia adalah kertas tapi dilipat-lipat macam gini, banyak sehingga dia akan jadi keras. Macam ini. Okey. Depan dia warna merah, betul tak? Sudah lah Ustaz. Okey. Kita cuba potong yang ini dulu. Yang kertas ni dulu. So, kalau you dapat benda-benda macam gini, apa yang kena buat? Bila you potong ke, you nak bakar ke, keep on baca ayat kursi. Biar Allah SWT lindung. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alright. So, kita dah buka. Oh, boleh buka nampak. Oh, magic nampak. Itu dia. So, inilah bentuk dia. Okey. Dimulakan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Salah. Sini ada kata, nampak tak? Allahu Rabbana. There's no Rabbana. Allahu Rabbuna. So tengok dari sini pun dia punya baris pun sudah salah. So what we call it grammatical disorder, bukan? Error. Mental disorder je. Grammatical distinction. Is it? Error. Oh, error. Grammatical error. Allahu Rabbuna. Okay. Rabbuna wa Rabbukum. Seperti itu. So, dia tak mungkin Allahu Rabbana. Dia akan jadi wa Rabbakum. Tapi tak. Tapi di sini ada, dia panggil sebagai waw ataf. Iaitu waw yang ikut daripada the grammar before. Let's say, in English, before present tense. After N, A-N-D, N, will be present tense also. Wa Rabbukum walana a'maluna wa lakum a'malukum. Habis tu dah tak boleh baca lagi. So, this is very... Itu kira apa? Dia tak jelas lah. Tak jelas dan dia punya harakat dia dah ke mana dah. Jadi tak boleh baca dah. Okay.
Kemudian yang berikutnya yang second punya line tu, the second line tu pun huruf berpecah-pecah, tak dapat dibaca. Yang ini Ismullahil Azim. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Habis tu dah tak boleh baca lagi. Dah. Sedih ke? Yang ini, yang berikutnya. Oh, saya punya favourite macam ini. Nampak? Ada star. Ada star, kemudian ada kata Hamzah dengan mim. Hamzah, mim. Jadi apa? Am gitu. Allahu ha. Benda-benda macam ini semua tak ini. So tak dapat baca. Sampai ke bawah semua tak boleh baca. Dan ini benda-benda macam ini ni adalah termasuk daripada talisman lah. Kita panggil sebagai talisman. Dan Islam tidak mengajarkan benda-benda ada talisman macam ini. Dan sesuatu tak dibaca. Kalaulah you nak, boleh saja letak Bismillahirrahmanirrahim banyak-banyak kat sini. Silakan, tak ada masalah. Tapi kalau you letakkan benda-benda yang tak dapat dibaca, why? Why you have to do that? Kan? Okay? So, ni out. Next. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke ni tak nak gunting ni lagi? Go je. Tak boleh ni. Susah ni. Gunting dia je. Jadi belakang. Bismillah. Nampak? Susah nak buka ya. Bismillah. Ini kain. Tak, dalam dia mesti kertas yang di ni kan ke apa ni semua. Mesti kertas punya. Confirm. Based on my experience lah. Kertas yang dah dilipat nanti kat dalam tu lah. Okey. Sudah nampak. Alhamdulillah. Okey. Okay guys, brace yourself. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wah. Guys, alhamdulillah dapat juga bateri Samsung. Coklat. Dapat KitKat. Chewing gum. Guys, KitKat, chewing gum besar apa chewing gum. Oh. Bismillah. Macam mana nak buka ni, ya Allah. Oops. Bismillah. Guys, susah ni nak buka ni guys. Gini, sambil tunggu saya buka, apa kata you subscribe. aduh, sakit. Okay, we are there. Okay, bismillah. Apa foil ke dia tape tu? Tak, ini dia akan letak bukan macam foil, kertas silver. Oh. Sebab coklat kan quick silver dia punya tu dia. Okey. So sambil berbual macam ni, sambil buka macam ini, sambil berbual kan macam ini, macam kita masih ada time lagi, still can book your santai-santai punya tiket. Dia datang balik sini. Okey. Bismillah. Nampak? Kertas tak? Bismillah. Ni nampak kertas. Tu tape si benda ni. So, kertas macam
Bismillah. Okey. Bismillah. Okey. Dah terbuka. Alhamdulillah. So, kita baca tengok. Cuba kita tengok apa isi dia. Susah benar lah. Allah, ada tape lagi. Guys, gini je lah. Cancel. I'm done. Dah masih nak tape lagi. Ya Allah, apa masalah korang? Why have to tape too much? Ini dalam kosong eh? Jangan. Really waste your time. Okay lah, at least. Okay lah, ini untuk YouTube 30 minutes boleh sampai ni rasa, insyaAllah. Okay, dah buka. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Okay. Nampak tak guys? Nah. Sama eh? Tak lain. Tapi dia macam gini, dia semua is doa ni. Contohnya macam gini, Allahumma bihaqqil fatihati wa sirril fatihati ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'ul bala, ya Allah, ya dafi'ul bala, wahai yang mencegahkan balak ataupun balak ni apa? Terkena bad luck. Musibah. Ya Rahman, ya dafi'ul bala, ya Rahim. Wassallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammad. Ni semua is doa. I mean, it's good. It's a very good doa. Cuma kat bawah ni tulis apa? Dalam Jawi lagi. Ini doa dibaca lepas daripada sembahyang subuh supaya terangkan Allah Subhanahu wa taala hatinya. Dan inilah doanya. Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku ini nura, iaitu cahaya. Wa fi sam'i nura, dan di pendengaran kami adalah nura, cahaya. Wa fi basari, mata kami nura, cahaya. Wa an yamini nura, wa an shimali nura, kanan kami dan kiri kami cahaya, dan lain-lainnya. Ini guys, ini yang dibaca guys, bukan diletakkan dalam ni. Ini dibaca, bukan diletakkan sebagai tangkal. Jadi macam mana? Jadi macam mana ni? Tapi memang okay to baca this. Can. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Can. Untuk baca. That's why. This is a very good doa actually. Very good doa. Ni kat bahagian bawah sini ni. It's a very good doa. Cuma masalah dia orang letak ni sebagai tangkal. You should just take out and read. You read, dia dapat pahala macam gini. You simpan macam gitu. Dan you yakin ni benda yang akan jaga you, dan itu menjadi suatu dosa already. Yang ni pula, permulaan membaca ratib dengan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man walah wa ila ruh Sayyidina Habib Umar. Ni okey, tak ada masalah. Yang ni pun sama, is the same punya ini Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa selamat. Selamat untuk tolak bala. Allahumma ftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah bagi kami abwabul khair, iaitu pintu-pintu kebaikan. Wa abwabul barakah, dan juga pintu-pintu keberkatan. Wa abwaban ni'mah,
dan juga pintu-pintu nikmat, wa abwabur rizki, dan pintu-pintu rezeki, wa abwabul quwwah, dan pintu-pintu kekuatan, wa abwabus sihah, dan juga pintu-pintu kesihatan. So this is a doa for you to read. So macam mana ni? It's doa for you to read, not for you to jadikan sebagai suatu tangkal. Ini yang perlu kita perbetulkan. Kita punya konsep, mindset kita. Gini, apa sahaja yang you nak dapatkan, macam tadi, keselamatan, kesihatan, rezeki, keberkatan, kenikmatan, kekuatan, syurga, semuanya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. You tinggal gini je, you tinggal doa. You bangun untuk solat tahajud, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala semua benda yang you nak tadi tu. InsyaAllah you akan dapatkan. Rather than you ambil ni, simpan ni apa ni semua, kasih cantik-cantik, masukkan kat dalam ke, bawa ke. Dan kadang-kadang kalau you letak, ada orang yang letakkan kat dalam beg duit, in your wallet. Now I ask you, kita sebagai lelaki-lelaki, mana kita letak wallet? You letak wallet kat mana? So usually tak back pocket kat depan. Very common. People akan letakkan di punggung kat belakang. And let's say kat benda tu yang diorang kasih ni, dia suruh letak dalam wallet, and wallet tu you letakkan kat belakang. Sekali bila you buka, ada ni. Ada kata Allah, ada kata Nabi Muhammad. Ni semua ada ayat Quran. What are you going to say? Bukan menghina tu. Menghina. So, apa yang saya sarankan, benda-benda macam ni tak payah. No need. Okay? So, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling penting. Dan ini, macam mana nak dispose, kita boleh just bakar sahaja. So, kita boleh bakar sambil bacakan ayat kursi. Tapi lagi pun ni bukan tak ada kena-mengena sihir. Yang saya kurang sangat tu adalah yang ini sahaja. Yang ini, other than that, semuanya okey. Alright? So, itu sahaja untuk episod kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Ya, bila tu entahlah, bila kita dapat ni ada sagu hati lagi, bila ada oleh-oleh daripada orang macam ini, baru nanti kita akan buka lagi the next episode for UFR buka apa tu. Alright. So, insyaAllah jumpa lagi. Jaga akidah, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tunggu sekejap. Jangan lupa untuk like, share, follow, komen dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye-bye.